Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fatin Amira. Bertemu kita sekali lagi hari ini dekat Recharge 360. Bersama saya dengan hari ini Cik Wandi dalam kita punya studio Recharge 360 hari ini dalam podcast kita yang akan membincangkan tentang isu tentang masalah kesuburan. Seperti yang audiens kita tahu, sebelum-sebelum ni kita dah discuss tentang masalah PCOS, kita dah discuss tentang masalah kesuburan yang melibatkan wanita dan kemudian buat IUI. Dan lepas tu kita ada sentuh sedikit tentang masalah kesuburan berkaitan dengan suami. So kali ni kita nak relate lebih detail masalah kesuburan dan selepas tu rawatan seterusnya. Hari ni kita nak share tentang IVF. So tetamu undangan kita hari ni adalah Cik Wandi. So saya nak minta Cik Wandi kenalkan diri dengan audiens kita dulu. Okey, Assalamualaikum semua kepada audiens Recharge 360. Ya. Nama saya Wandi. Berumur 32 tahun tahun ini. Yes, saya adalah salah seorang orang kata di kalangan ramai-ramai lah suami isteri di luar sana yang membuat rawatan IVF. Dan sebelum saya membuat rawatan IVF, sebelum tu kami buat rawatan IUI. Dan sebelum buat rawatan IUI, kita ada buat satu treatment dipanggil fertility test. Dan di situlah saya dapat tahu yang punca kami belum lagi dikurniakan zuriat ketika itu datang daripada saya. Okay. Sedikit sebanyaklah saya nak share sikit itu. Okay. Boleh tak kalau if you don't mind, boleh share with our audience you punya TikTok? Maybe diorang boleh follow you nanti. Boleh. TikTok saya Wandi Muhammad, WANDYMOHD. Boleh tengok konten saya di TikTok lah. Tapi kalau saya boleh share, doktor, sebenarnya konten saya berkenaan dengan TTC journey kami ni saya dah post lama dah, tahun lepas. Dan saya ambil masa setahun untuk saya post video tu sebab saya buat IVF ni 2 tahun lepas. Maknanya saya ambil masa setahun untuk saya peram video tu dan di situlah saya decide untuk why don't kita share dengan kawan-kawan kita kat luar sana yang ada masalah yang sama, dengan harapan journey kami ni boleh jadi iktibar dan juga inspiring story untuk orang luar kat sana lah yang nak dapatkan zuriat. Macam tu lah. Okay. Alright. So sebelum kita sentuh permulaan journey pergi buat fertility test tu kan, saya kalau boleh nak tahulah dah berapa lama kahwin sebelum both of you decide okay kita nak kena pergi buat fertility test. Okey. Saya rasa saya dan isteri TTC selama almost 4 tahun. Okay. Maknanya daripada tahun pertama sehingga ke tahun ketiga tu memang belum ada rezeki untuk dikurniakan zuriat lah. Jadi untuk soalan doktor, kami berkahwin 3 tahun dan seterusnya buat ujian fertility tu. Okey, macam tadi kan Cik Wandi bagi tahu okey, pekerjaan di office memang busy. Wife pun di office busy juga. So, mula-mula kan okey, kebanyakan pasangan ni based on my experience as a doctor lah. Bila kita jumpa pesakit dalam klinik, dia akan bagi tahu oh dia dah kahwin berapa lama. And then kebiasaannya dia datang kat kita tu kebanyakannya macam dia tak tahu langsung pasal fertility ni, tapi sama ada dia di-refer ataupun dia mencari ataupun dia ada family member yang dah buat benda tu yang memberitahu pada dia. So macam mana both of you tahu tentang fertility test? Okay, I think it's such a good question. Macam mana kami start buat fertility test tu, saya lari sikit jauh ke belakang. Sebenarnya tahun pertama kahwin, selepas setahun berkahwin, selepas kita dapati macam okay kita belum ada rezeki lagi nak ada anak ni, cakap dengan wife saya, sayang belum ada rezeki lagi ada anak ni, you okay ke? Dia kata dia okey. Tapi pada saya sebagai seorang suami, saya rasa tanggungjawab lah untuk macam kita ambil inisiatif lebih sikit. Why don't kita pergi check klinik? So kita masa tu pada setahun selepas kahwin tu, saya ajak isteri saya, jom kita pergi klinik, kita tanya-tanya je doktor. Kita tanya-tanyalah nak tahu okey ke tak, apa ke tak, ataupun ada tak any treatment untuk kami yang baru setahun kahwin ni, any advice. Sebab kat sini saya anggap ramai audience di luar sana pun macam saya juga. We have zero knowledge pasal any treatment pasal fertility, nak dapatkan zuriat punya proses ni lah, fertility, IUI, IVF dan sebagainya. Jadi saya pergi ke klinik dengan harapan yang tinggi tapi dengan zero knowledge. Jadi journey kita masa saya dan isteri pergi ke klinik tu sebenarnya tak berapa nak best. Sebab apa saya cakap tak berapa nak best? Saya anggap ini adalah satu situasi yang semua orang kat sini boleh belajar.
bila kita pergi ke klinik dengan harapan yang besar, tapi jawapan yang saya dapat daripada doktor ketika itu bukan seperti jawapan yang kita nak. Saya ambil contoh. Masa saya pergi ke klinik tu, saya bawa isteri saya ketuk pintu bilik doktor tu, saya cakap, doktor, kita share, okay, kita kahwin dah, umur kita sekian-sekian, kita dah setahun kahwin, tapi dah usaha, tapi belum ada rezeki lagi lah doktor. Jadi apakah treatment yang sesuai dan apakah advice yang sesuai doktor boleh bagi kat kami? Saya cakap gitu. Tapi jawapan yang kami dapat doktor tu gelak. Doktor tu macam senyum. Dia macam tak sensitif. Tak sensitif. Saya rasa macam dia gelak dan dia senyum, alah, awak baru setahun kahwin, baliklah dulu, tak apa, boleh cuba lagi nanti. Jadi kami keluar klinik tu dengan dalam keadaan yang macam clueless. Macam tengah pinggir-pinggir lah. Maksudnya apa ni? Apa next kita perlu buat kan? Jadi saya rasa mungkin intonasi daripada doktor kepada kami tu kita tak boleh absorb sebab kita orang biasa kan. Kita tak faham apa maksud doktor cuba sampaikan. Jadi kita balik dengan dalam keadaan yang sangat-sangat clueless dan sedih lah sebab obvious. Bagilah some idea dulu walaupun tak buat on the spot waktu tu kan. Saya tak tahu, mungkin dalam ketika itu doktor tu ada isu-isu lain yang dia alami ke apa ke, tapi untuk kami sebagai patient, again dengan tak ada pengalaman dan tak ada knowledge langsung, saya rasa jawapan-jawapan macam tu untuk kami ni agak terkilan lah. Just bayangkan, yes, kami baru setahun, tapi nasihat-nasihat yang bernas tu mungkin kami sangat-sangat perlukan. Kan? Jadi kalau ada nasihat yang bagus, mungkin itu adalah boleh buat kami bersiap sedia untuk apa langkah seterusnya. Jadi untuk soalan doktor tadi, lepas dah setahun kami pergi jumpa doktor, balik dengan kekecewaan, kita cuba lagi lah, orang katakan usaha, tak apalah. Doktor pun cakap macam tu, kita usaha macam biasa je lah, jalani hidup normal macam biasa. Sehinggalah satu hari kawan kepada isteri saya ajak breakfast sama-sama. Dia kata, jomlah breakfast sama-sama. Untuk info, kawan tu pun dah 9 tahun TTC. Jadi kita sembang. Jadi kita setahun TTC, dia 9 tahun. Jadi kita sembang topik-topik biasa, and then dia bagi cadangan. Dia lelaki. Dia cakap dengan saya, Wandi, aku baru balik buat fertility test lah. Cik itu kan. Dia cakap, fertility test tu apa? Test untuk cek kesuburan. Jadi ketika saya macam, dah 2 tahun kahwin ni, kita rasa dah setahun lebih, nak dekat 2 tahun kahwin ni. Ini test kesuburan tu apa? Fertility test lah, nak tengok tahap kesuburan lelaki pula. Biasa kita tahu stigmanya adalah kalau tak boleh mengandung, perempuan lah yang dipersalahkan. Tapi dekat sini saya dengar daripada mulut kawan saya tu macam lelaki pun patut buat test tu juga. Jadi saya cakap dengan wife saya macam, test ni nak try lah. Tapi wife saya ada rasa macam, tak apa ke nak buat. Maksudnya wife saya pun ada satu anggapan yang mungkin sebab apa kita setahun lebih tak ada zurat ni sebabkan dia pun ada satu stigma yang mengatakan, taklah, lelaki okey je, perempuan je selalu ada masalah. Lah kot kalau nak pergi check pun. Tapi saya ambil pendekatan macam, tak. Saya rasa it's a good point, conversation kita dengan kawan kita ni, why don't kita pula pergi buat fertility test tu, and I don't mind kalau punca tu pun datang pada saya. So daripada itulah titik permulaan breakfast dengan kawan saya, itulah buatkan kami suami isteri decide untuk buat fertility test. Itu. Faham. Okay, alright. So wife pada waktu tu, dia ada masalah macam period yang tak teratur ke apa-apa tak ke? Dia biasa je macam every month period dia datang macam biasa? Untuk wife saya, period dia datang secara normal. Tak ada masalah, tak ada isu. So kiranya after you buat fertility test tu, memang waktu tu lah baru tahu yang maksudnya masalah tu lebih banyak pada dekat Encik Wandi lah, yang nak kena betulkan apa semua tu daripada situ. Dia untuk situasi saya dan isteri, kita dua-dua ada masalah. Wife saya ada PCOS. Dan lepas saya buat fertility test, doktor bagi tu, saya pun ada menyumbang kepada salah satu masalah tu juga, which is sperm count tu rendah. Jadi kalau tengok dekat video saya pernah share juga dekat TikTok saya yang laporan daripada PKM menunjukkan 60% lelaki di Malaysia kurang subur. Betul. Ataupun tak subur. So saya bagi tahu, saya pun tergolong dalam golongan 60% tu. Dan untuk pengetahuan semua, 60% tu percentage yang sangat tinggi. Jadi itu adalah satu, orang kata, tamparan buat saya lah, macam selama ni kita ingatkan perempuan je yang bermasalah, rupanya lelaki pun ada. Jadi bila saya buat fertility test, result tu menunjukkan sperm count saya rendah. Macam saya bagi tahu dengan semua yang pernah tengok video saya,
abang kata air mani tu ada, tapi kuantiti tu rendah. Kuantiti tu sikit. So daripada situ saya tahu macam rupanya saya pun salah satu punca. Kami belum dapat zuriat ketika itu. Tapi lepas buat tu, doktor yang merawat dia cakap kan benda boleh rawat, dia mesti ada bagi suplemen untuk naikkan number of sperm semua tu kan? Betul. Jadi lepas saya buat fertility test tu, adalah rawatan-rawatan susulan kepada kedua lah, saya, suami dan isteri. Doktor ada advice juga jenis-jenis makanan apa yang saya boleh ambil, buah-buahan dan sebagainya kan. Cumanya pada ketika itu saya rasa dia datang dengan macam pelbagai, orang kata apa saya rasa saya salahkan diri sendiri. Di situ ayat mudah ni saya salahkan diri saya sendirilah. Dekat situ bila saya dapat tahu yang saya pun adalah antara salah satu punca, saya ambil pendekatan yang macam semua punca tu datang pada saya kot, macam tu. Jadi stres tu datang jugalah. Bila you ada perasaan macam tu kan, adakah of course akan affected dalaman apa semua, emosi semua kan, tapi macam mana you bangkit dan keluar daripada, sebab bukan semua orang yang bila tahu dia ada diagnose something dia kata akulah yang masalah ni, lepas tu dia give up. Betul. So macam mana you overcome that feeling and then you decide aku mesti kena buat rawatan? Sebelum saya menjawab soalan tu, saya rasa dalam hubungan perkahwinan pentingnya kita dapat pasangan yang sekufu lah. Maksudnya sekufu ni bukan dari segi harta semata-mata, mungkin daripada segi pemikiran juga, mungkin dari segi macam mana kita komunikasi. Dan saya sangat bersyukur isteri saya dan saya ni, kita dua-dua ni macam best friend. Maksudnya kita share almost everything. Bukan almost lah, kita share everything. Sama ada masalah ke, benda yang kita gembira ke, suka duka kita ke, sesama pasangan suami isteri. Jadi bila saya dapat tahu berpunca tu datang pada saya dan juga ada sikit masalah daripada dia, saya rasa kita ambil pendekatan untuk kita berkomunikasi dahulu. Maksudnya dekat sini kita tak salahkan sesiapa-siapa, tapi kita cuba cari jalan penyelesaian sebab bersama-sama. Sebab our mission is kita nak ada anak. Kita nak ada anak. Kita nak susah senang sama-sama. Kita nak jalani hidup ni di dunia ni sama-sama sampai ke akhirnya, dan dalam jalani hidup ni kita nak ada zuriat bersama-sama. Jadi selagi misi dan keinginan kita tu sama, saya rasa tak ada masalah untuk saya dan dia terus further to the next step. Apa patut buat selepas tu lah. Kalau saya boleh share pun, masa saya dapat tahu saya punya sperm count tu rendah and dia pun ada masalah PCOS sebagainya, kita ambil inisiatif, kita pergi exercise sama-sama. Kita pergi every weekend kita jogging, kita cuba makan makanan sihat, pergi beli habatu saudah lah, makan doktor, buah apa doktor? Yang tu ke yang Fatimah tu? Ya. Tu lepas tu apa lagi? Buah keras lah apa, saya cuba walaupun nak menangis. Nak telan olive oil tu tak pernah seumur hidup telan olive oil satu sudu kecil tu, menangis-nangis saya nak masukkan dalam mulut isteri saya masuk mulut saya pun nangis dia macam tak boleh nak makan ni, tapi kita ikhtiar aja, kita cuba juga untuk kita inilah ikhtiar untuk step seterusnya lah. Faham? Okey, so lepas biasanya bila dah diagnose tu doktor akan buat treatment apa semua tadi kan, and then dia decide buat IUI dulu. Boleh tak macam saya nak tahu kenapa both of you macam agree untuk buat IUI dulu? Apa faktor-faktor yang menyebabkan both of you okey lah kita cuba IUI dulu? Dan berapa kali IUI tu baru you guys decide nak ke IVF? Saya rasa untuk orang yang normal, bukan dalam bidang doktor ni kan, saya rasa segala input daripada doktor tu sangat penting. Jadi segala nasihat daripada doktor kami ketika itu kita ambil bulat-bulat dan kita trust dengan apa yang dia cadangkan. Jadi bila lepas kita dah buat fertility test, doktor bagi report dan bagi tahu masalah kita, apa yang telah berlaku dan apa solusinya. Dan next solution yang doktor bagi adalah untuk kita buat IUI. So untuk IUI tu pun kalau doktor tanya kenapa, apa faktor menyebabkan, okeylah jom kita proses IUI. Kenapa tak tunggu je ataupun exercise lah. Tak pun exercise lah dulu. Ataupun jalanilah hidup sihat, makan makanan sihat ke apa semua sebagainya kan. Tak perlulah orang kata buang duit untuk buat IUI ke ataupun further step lagi. Tapi saya ambil saya ada 4 benda yang kami saya dan isteri fikir ketika itu. Faktor-faktor yang menyebabkan kita rasa macam okeylah kita proceed lah untuk buat IUI ni. Satu, kita masih muda. Saya rasa macam saya antara pasien termuda doktor saya ketika itu. Kami umur 29 tahun dah buat IVF. Jadi awal sampai doktor tu cakap macam you should nak buat ni. So benda pertama yang saya cakap,
kita ketika itu memang nak ada, dah ready nak ada zuriat. Faham. Yang kedua adalah faktor kesihatan. Saya rasa umur tengah muda ni buatlah sekarang. Sebab kebanyakan pasien-pasien doktor kami ketika itu dia start buat IVF kan? 35 tahun dan ke atas. Betul. So lepas itu pada saya macam kita dah ada kesedaran awal, betul, buatlah awal. Kan yang itu. Jadi kita ada kesedaran tu dah ada. Yang ketiga dari segi financial. Ketika itu kita pun takut tengok kos-kos IUI ni. Macam alamak mampu ke tak apa semuanya. Tapi sebenarnya kalau audiens pun nak tahu kos IUI taklah setinggi yang orang cakap-cakapkan, diwawarkan. Jangan takut untuk bertanya soalan. Jangan takut untuk consult dengan doktor. And some clinic dia allow untuk buat bayaran ansuran. Yes, betul. Untuk buat ansuran. Dan kalau saya nak take a further step lagi, sebenarnya government sendiri menggalakkan untuk ada satu inisiatif untuk keluarkan EPF account untuk rawatan IVF. Dan saya claim benda tu. So pada saya dah banyak tak tahu, sebenarnya kita boleh keluar EPF account 2 untuk buat rawatan IVF. Macam mana tahu yang boleh keluar EPF account 2 untuk buat rawatan IVF tu? Selepas masa saya proses daripada ujian fertility ke IUI tu, kita dah mula cakna. Jadi kita buat study sikit lah. Saya dan wife buat study, cakap mana source of income yang kita boleh guna, dan lepas kita study rupanya kejap lah, rupanya kita boleh keluarkan EPF, dan kita boleh juga buat pelepasan tax juga lepas dah hujung tahun tu lah untuk declare tax kita. Jadi yang ketiga tadi financial. Yang keempat sebenarnya adalah faktor pekerjaan. Maksudnya pekerjaan ni saya spesifik lagi, sebenarnya ketika itu bos saya, which is manager saya, dan bos isteri saya sangat supportive. Mereka berdua ni antara orang yang terawal tahu yang kami plan nak buat rawatan IUI ni. Even parents, adik-beradik, best friend, kami semua tak tahu. Kami memang rahsiakan journey IVF kami ni daripada semua orang. Hanya bos kami je yang tahu. Sebab kita kita banyak nak kena pergi, nak pergi consult dengan doktor semua. Tapi kan. Reason even you rahsiakan daripada family members, sebab kenapa? Saya rasa antara reasonnya kita macam saya cakap dia, our decision as husband and wife sangat firm. Kita nak ada zuriat. Jadi kita cuba sehabis baik untuk jaga emosi kami. Saya nak jaga emosi isteri saya, dan isteri saya pun nak jaga emosi saya. Jadi saya rasa jalan yang terbaik untuk sekarang, as long kita tahu niat kita baik. Sebenarnya niat kita baik, kita nak ada zuriat. Betul. Tapi untuk orang kata keluarga ataupun orang yang tak familiar dengan rawatan-rawatan ni, mungkin ada pandangan-pandangan lain. Ya, nanti akan banyak tanya. Soalan yang meminta-minta tu yang kita nak elakkan. Saya nak elakkan. So, saya rasa macam kita rahsiakan dulu, tapi dah nak dekat-dekat nanti kita bagi tahu nak. Macam tu. Kita tak orang kata tak neglect lah parents ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan baik, tapi kita nak cuba ambil masa yang ada ni untuk fokus saya dan isteri saja. Supaya tak ada cakap-cakap orang luar yang akan mengganggu keputusan kami. Jadi kita rahsiakan, even office mate saya, klik saya, semua tak tahu. Yang tahu cuma bos kita je. Okey, ni bos pun menjaga. Bos jaga. So bos macam respect. So kita tak apa, I respect your decision. Jadi sebab apa saya cakap bos tu perlu bagi tahu bos, sebab kita banyak nak kena keluar-keluar ni. Nak pergi buat rawatan, nak pergi consult doktor. So 4 faktor tu menyebabkan saya rasa macam okay, this is the time, jom kita proceed untuk buat IUI. Macam itulah. Okay, so berapa lama daripada first IUI ke second IUI? Sebab buat 2 kali kan? Okay. First IUI dengan second IUI. Surprisingly, sebenarnya sepanjang proses kita untuk buat IUI tu, saya ingatkan rawatan tu akan balance. Maksudnya rawatan doktor kepada saya dan rawatan doktor kepada isteri. Rupa-rupanya rawatan IUI hanya fokus kepada isteri saja. Ya, sebab kita nak transfer. Yes. Saya pun sepanjang teman isteri saya pergi consult dengan doktor ni pun kadang rasa marah juga. Macam doktor, saya hari-hari teman isteri saya ni, doktor tak nak tanya pasal saya ke? Maksudnya macam sini isteri saya, sini saya. Doktor asyik fokuskan kepada isteri saya je. Saya rasa macam kenapa bukan saya? Sampailah satu hari saya tegur. Kita doktor, saya ni orang bukan dalam industri. Jadi saya tak faham. Tapi cakap doktor, sepanjang saya bawa isteri saya consult dengan doktor ni, doktor tak pernah tanya pasal saya pun. Kenapa doktor asyik cek isteri saya je lah, cek apa dia punya telur dan sebagainya kan. Jadi doktor cakap macam proses IUI
sebenarnya fokus kami memang untuk isteri. Sebab apa? Kita perlukan apa doktor? Telur yang cantik, saiz yang betul, saiz yang betul. Dan tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Jadi memang rawatan IUI hanya fokus kepada isteri. Sebenarnya nanti bila dia nak transferkan sperm tu, bila doktor tu ambil sperm tu dia nak transfer, dia perlukan sperm yang berkualiti juga. Betul. Cumanya maybe you nampak most of the process dia banyak fokus kat betul. isteri kan. Betul. Jadi bila macam tu baru saya faham. Oh okey, rupanya proses IUI ni keutamanya adalah dekat isteri. Jadi itu saya cakap, bila kita nak buat IUI ataupun IVF, saya rasa lelaki ni, perempuan lebih main peranan lah. Maksudnya minta izin betul-betul, bincang elok-elok, betul ke ini jalannya, dan saya dapat banyak nasihat dari kawan-kawan yang buat IUI dan IVF ni sangat-sangat sakit. Jadi saya rasa pengorbanan seorang isteri saya tu sangat besar, membuatkan saya rasa macam kuatnya dia. Kan kalau kita rasa macam IUI, IVF ni berapa persen sangatlah untuk suami ni, contributionnya lebih kepada isteri yang kena menahan sakit. Jadi untuk proses IUI saya dan isteri, sebenarnya IUI yang pertama kami buat gagal. Saya buat IUI 2 kali. IUI yang pertama gagal. IUI yang pertama gagal. Lepas tu kita start balik circle untuk apa orang kata? Second IUI tu berapa jarak daripada saya rasa makan berbulan juga, sebab ada consultation, nak dapat masa nak dapatkan apa kuantiti sperm semua tu, kuantiti telur yang elok, saiz yang betul dan sebagainya, dan dicucuk bermacam-macam jenis jarum kan doktor, doktor tahulah kan, doktor biasa benda ni kan. So, saya dengan mata kepala sendiri saya saksikan macam mana sakitnya isteri saya menahan sakit untuk buat proses IUI ni kan. Sampailah kita buat proses IUI yang kedua. Situasi dia hari Ahad, saya ingat lagi momen tu. Hari Ahad saya ada kerja sebenarnya. Lepas saya nak buat IUI ni, saya cakap dengan isteri saya kena pergi kerja. So kita pergi naik 2 kereta berbeza. Awal saya bawa kereta dia, saya bawa kereta saya pergi ke hospital tu. And then doktor minta saya ni lah untuk keluarkan sperm dan sebagainya. Saya buat. Lepas tu isteri saya dah right after IUI tu tak cuti ke? Maksudnya lepas buat proses tu terus pergi kerja balik. Tapi wife cuti lah kan? Masa bila? Lepas buat IUI tu. Lepas buat transfer tu, wife cuti. Transfer pertama gagal. Ini saya cerita untuk transfer yang kali kan? kedua ni. Ni baru belum transfer lagi ni. Ini prosesnya ni. Jadi bila isteri saya, bila ketika tu saya disuruh masuk ke bilik ni untuk keluarkan apa semuanya, untuk dapatkan sperm tu. Dan isteri saya dimasukkan ke bilik lain. Dah salin baju apa semua, dah baring dah. Dah baring kat atas katil ni semua kan. Dan nak buatlah proses tu. Tapi beberapa minit sebelum nak buat proses tu, doktor panggil saya. Wandi, masuk sekejap. Saya masuk bilik tu kan. Saya masuk bilik tu, saya nampak isteri saya tengah baring lah. Lepas tu ada apa, kita panggil apa doktor? Stetoskop. Yang mana? Yang untuk check. Yang tu speculum. Speculum tu untuk nak masuk. Tak, bukan nak tengok sperm tu aktif tak aktif. Yang tu mikroskop. Mikroskop, stetoskop lah, mikroskop. Mikroskop. Jadi doktor kata macam, Wandi, cuba awak tengok awak punya sperm dekat mikroskop ni. Saya pun tengok. Saya tak faham sangat. Saya bela-bela kan. Nampak isi saya pun tengok macam. Nampak tak macam tak banyak yang bergerak. Faham. Tak banyak yang tak bergerak. Lepas tu ada yang ada apa, tak ada kepala, tak ada ekor, tak ada apa, bentuknya tak cantik apa semua kan. Lepas tu saya macam okey doktor. Tapi masa tu memang betul nampak lah. Nampak lah, memang nampak lah. Dan faham lah. Dan masa saya tak faham. Bila doktor cakap, nampak tak yang ada yang bergerak, ada yang tak bergerak, ada yang putus, ada yang tak putus, saya macam tapi yang bergerak dengan tak bergerak tu you faham kan? Faham. Okey, masa tu saya faham. Saya okey. Itu doktor panggil saya. Saya cadangkan kita tak boleh buat proses ni. IUI ni. Justru saya balik. Jadi tak proceed lah sebenarnya. Tak proceed buat IUI yang kedua tu. Jadi saya cakap kenapa? Sebab rendah sangat ni. Saya ingat lagi ayat dia. Rendah sangat ni. Kita rasa sangat-sangat bersalah. Saya rasa macam wife saya sepanjang proses nak ke IUI ni dah dicucuk dengan bermacam jenis jarum, dah doktor tahulah jenis pil yang nak kena masuk, kena makan, mana yang nak kena ni kan. Proses tu sangat panjang, tapi tiba masa nak buat IUI tu masalah tu datang kepada saya. Faham. Jadi rasa macam aku dah macam itulah saya cakap, itulah titik terendah dalam hidup saya. Sebab saya rasa macam kita suami isteri dah ready nak ada anak. Faham. Proses
IUI panjang. Faham. Dan sangat sukar untuk seorang isteri lah pada saya. Macam saya cakap tadi kan, IUI ke IVF ke, contribution seorang suami sangat-sangat rendah. Jadi bila kita dah ready untuk buat proses tu, dan bila doktor mengesahkan tak boleh nak proceed sebabkan puncanya datang daripada orang yang persentase rendah ni, saya rasa sangat bersalah. Jadi saya cakap tadi, saya pergi ke hospital tu dengan isteri saya, naik 2 kereta biasa. Saya sepatutnya kena pergi kerja. Saya balik rumah. Faham. Saya balik rumah, saya tutup pintu bilik, saya serubung saya serubung kepala saya dengan selimut. Saya tak bercakap dengan isteri saya sehari. Tapi dia faham lah, dia tak adalah macam blame ke apa. Ya, saya macam cakap tadi. Isteri sangat supportive kan. Beruntungnya saya dapat isteri yang sangat memahami. Dia lah tulang belakang saya, tapi at the same time, saya sebagai suami ketika itu rasa sangat bersalah. Saya macam, ya Allah, kat manalah silapnya kan. Saya aktif doktor. Saya aktif sukan. Saya, apa jenis sukan saya tak main kan. Saya rasa macam berat badan saya pun okey. Saya jalani hidup yang sihat. Pemakanan saya pun saya rasa bagus. Dan saya rasa macam kerja-kerja saya ni pun okey lah, tak stres mana kot. Tapi bila mana kita dapat tahu yang kita lah puncanya, sangat-sangat down. Sebab saya rasa macam, sebagai seorang suami, apa next step kita? Nak ambil anak angkat ke? Faham. Saya dah fikir. Saya dah fikir. Macam tu dah. Laki provider kan? Laki provider ni bukan provider dari segi bagi makan minum je. Provider dari segi nak membina sebuah keluarga juga. Jadi, masa tu saya fikir dah. Maknanya, takkan ada zuriat berbintikan Izwandi ke? Kan? Terima kasih. Saya rasa macam takkan ada, saya tak ada rezeki ke untuk ada anak sendiri yang berbinti dan berbinkan Izwandi ke? Memang jalan hidup saya ni saya akan kena ambil anak angkat ke? Kita dah start overthinking dah. Faham. Isteri saya ni okey ke dalam keadaan saya macam ni kan? Saya sedilah seharian saya berkurung sampailah isteri saya pujuk. Isteri saya cakap macam tak apa, ada lagi next step dia. Jadi next step ni adalah IVF. Meanwhile sebelum tu doktor dah pernah cakap dengan saya yang proses IUI ni dia tidaklah menjamin 100%. Kalau berjaya sekalipun dia 50-50. Dia boleh jadi awak buat IUI berjaya dan tak perlu buat IVF, ataupun ada orang yang dah buat IUI banyak kali pun still tak berjaya juga. So memang next step dia adalah IVF. Betul. Jadi kita ambil masa dalam seminggu 2 minggu untuk saya jumpa doktor dan minta doktor nasihatkan apa next step dia. Again, saya cakap tadi, kita tak ada pengalaman. Jadi apa yang keluar pada mulut doktor, apa yang doktor suggest tu, kita memang ambil lah dan kita follow lah apa yang doktor cakap. So paling penting untuk dengar advice doktor lah. Dan alhamdulillah saya dapat doktor yang sangat-sangat memahami. Tutur katanya pun bagus. Bila saya cakap saya salahkan diri saya dan sebagainya, the way dia comfort kita, counseling kita balik dan bagi kita semangat lah, macam tak apa, you guys are still young and still muda, at least I respect dengan you, umur muda-muda dah terfikir nak buat IVF. Ada orang dah lepas 5-6 tahun baru terfikir nak buat, ataupun lepas 5-6 tahun tu dah redha dah, tak apalah, tak ada anak. Sedangkan ada ni cara dia ni boleh ikhtiar sebenarnya. Jangan give up. So daripada itulah saya dapat semangat saya balik untuk saya buat proses seterusnya macam tu. Right. Okay. So daripada yang sesi yang sepatutnya nak buat IUI kedua tu ke IVF lah kan? Okay. So sebab sekarang ni kita tahu dekat masa sebelum nak proceed IUI kedua tu tak jadi because of waktu tu number of sperm masih kurang kan. Jadi obviously memang you kena buat rawatan dululah kan. Berapa lama masa you ambil daripada IUI kedua tu sebelum nak buat IUI kedua tu, sebelum betul-betul dah nak start dengan proses IVF tadi? Okey, saya rasa lepas IUI kedua gagal, doktor ada bagi tahu masih lagi ada harapan untuk saya. Maksudnya doktor explain kat kami yang sperm count rendah ni bukan bermakna sperm count tak ada. Betul. Maksudnya still ada sebenarnya, cumanya rendah. Bila rendah, possibility untuk buat IUI tu dan berjaya pun rendah juga. Tapi ada satu lagi cara, which is IVF. Dan saya cakap doktor, apa lagi situasi masalah lelaki ni? Yang kedua adalah
Azoospermia. Betul, kalau tak ada sperm yang langsung tak ada sperm. langsung. So benda-benda tu lah saya kata intonasi dan nasihat daripada doktor tu sangat penting. So doktor bagi saya satu harapan yang saya rasa macam maknanya ada lagi ni. Sebab doktor kata yang kedua, Wandi, azoospermia. Azoospermia ni langsung tak ada sperm, kosong. Awak tahu tak, nak sperm count yang normal untuk lelaki sebanyak 15 juta. Awak ni memang rendah, tapi still ada orang, ada pasien saya yang lain langsung tak ada. Betul. Jadi itu sikit sebanyak saya rasa macam okey, ada sinar. Motivate lah, Cakap okey, apa lagi doktor? Apa lagi doktor? Saya nak dengar lagi apa lagi doktor nak cakap kan. Jadi bila doktor cakap okey jangan sedih-sedih, at least awak bukan tergolong dalam golongan yang azoospermia tu. Awak still ada. So next cadangan dia adalah untuk buat IVF. Jadi daripada IUI ke IVF tu saya rasa ambil masa dalam 5 ke 6 bulan. Again, saya punya contribution sangat rendah. Isteri saya yang akan lalu balik cycle tu daripada awal. Maksudnya daripada cycle lepas IUI tu dia kena make sure dia punya telur tu cantik, nak kena lepaskan waktu period dia dan sebagainya, and then nak kena make sure ubat tu makan on time, yang apa doktor yang cucuk tu semualah. So saya lah yang tukang cucuk hormon bermacam jenis jarum, berbelas-belas orang kata apa, jarum dalam seminggu tu dicucuk dekat perut dia kan. Jadi selepas itu, lepas 6 bulan tu baru kita buat proses untuk pick up telur. And then pick up telur tu pun untuk kita buat decision nak buat IVF ni pun now cerita tu dah terbalik. Sebab sekejap lagi yang kita nak sambung dalam kita punya next after kita break sekejap. Okey, boleh insya-Allah. Boleh Okey. So kita kembali semula kepada Recharge 360. Okey. So soalan tadi yang saya nak tanya dengan Cik Wandi adalah dekat perjalanan tadi kita stop somewhere around bila the moment you nak masuk daripada IUI, lepas tu you nak buat IVF. Lepas tu kan you cakap isteri dah lalui macam-macam, sebab dia yang kena start pada awal balik. Betul. Kan you kata contribution you sikit je kan. Tapi actually you contribute juga sebenarnya. Okay, so pada hari embryo pick up tu apa yang berlaku? Pada hari embryo pick up, saya nak reverse sikit. Boleh, no problem. Sebelum kita decide nak buat IVF ni, sebenarnya sebelum kita berdua setuju untuk buat IVF, saya banyak tanya kawan-kawan saya ada pengalaman. Saya ada kawan-kawan yang pernah buat IVF. Jadi kita tanya macam mana experience IVF tu lah. Pick up, transfer, sakit tak, berapa banyak jarum. Fokus saya jarum je sebab saya dah sepanjang IUI saya dah tengok macam-macam jenis jarum. IVF apa tak lagi. Jadi saya tanya kawan-kawan saya. Ada yang cakap macam Wandi, IVF is not about you. It's about your wife. Macam mana your wife kuat nak menempuh proses IVF tu sendiri. Saya cakap kenapa? Sebab pada pendapat kawan saya, sakit IVF tu untuk dia sakit macam sakit nak bersalin. Jadi pada dia, bincanglah elok-elok dengan wife, biar dia yang buat decision, bukan you yang buat decision. So ni nasihat pada kawan saya. Maksudnya yes, korang nak anak, tapi untuk proses IVF ni it's not your call, it's your wife. Sebab tu body dia, dia yang rasa. Sebab proses tu amatlah sakit. Jadi saya balik, saya bincang dengan wife saya. Saya cakap, betul ke kita nak buat IVF ni? Mungkin sebabkan dia pun kesian tengok saya murung masa yang IUI yang kedua tu tak jadi. And dia pun dengan niat yang sama, kita belum ada zuriat lagi lepas dah 3-4 tahun kahwin ni. Mungkin benda tu kekuatan untuk dia rasa, untuk dia say yes. Dia kata, yes, I nak buat. Saya cakap, sure ke? Sakit ni. Kawan nak cakap sakit ni. Cakap tak apalah Bi, sebab I nak bagi zuriat untuk you, I sanggup buat. Sakit lah. Saya sendiri tengok dia. Lalu proses IVF tu kan, doktor, saya tak tahulah mana wanita-wanita yang dapat buat IVF ni dapat kekuatan. Saya sendiri yang saksikan depan mata saya pun luluh hati tengok isteri saya. Kadang lembek, kadang tak ada selera makan, kadang lemah. Tapi dia tetap kuat juga untuk buat proses ni sebab nak ada zuriat kan. Jadi lepas dah beberapa bulan, saya tak ingat sangat berapa bulan, mungkin 4 ke 5 bulan lepas telur isteri saya tu dah
cantik. Macam saya kata tadi, isteri saya ada PCOS. So PCOS ni kalau semua nak tahu, telurnya banyak tapi semua kecil-kecil. Betul, dia tak matang. Dia tak matang. So telur banyak, bagus dah doktor bagi tahu. Jadi itu dia kata explanation dari doktor tu sangat penting untuk orang macam kami ni yang tak faham. Cuba doktor bagi explanation yang generic jelas sikit, lah. jelas sikit. So doktor bagi simple je. Okey, isteri awak ada PCOS. So cara dia cakap PCOS tu pun macam benda tu biasa je. Padahal bila balik kita study macam PCOS ni boleh tahan juga dia punya simptom-simptom dia dan juga kesan-kesan dia kan. Tapi the way doktor tu deliver message tu kat kami macam isteri awak ada PCOS tapi tak apa. Bagus ni, telurnya ada banyak. Telurnya ada banyak cuma kecil-kecil. Now tugas saya adalah untuk kita bagi ubat untuk besarkan telur tu. So bila telur tu dah besar, next stepnya adalah untuk kita pick up. So lepas dah berbulan, saya dan isteri pilih satu tarikh untuk buat untuk pick up, kita panggil telur tu lah kan. Pick up embryo. Pick up embryo tu. Jadi mungkin ramai juga nak tahu macam mana proses pick up dan juga sebelum pick up tu nak tahu kosnya dan sebagainya kan. Kalau saya boleh share, kos untuk IVF sebenarnya dia taklah sekelepuk bayar. Dia sebenarnya ada installment, fasa-fasa dia, and mungkin daripada harga tu dia boleh dipecahkan untuk beberapa bulan. Jadi jangan risaulah. Saya rasa kebanyakan orang yang TTC kat luar sana reluctant sikit ataupun segan nak buat IVF ni sebab dia risaukan kos. Tapi betul. Sebenarnya ini advice saya, pergi je tanya, jangan risau, dia ada payment plan sebenarnya. Dia taklah kalau dengar harga belas-belas ribu, puluh-puluh ribu tu, mana nak kumpul duit tu kan. Tak, sebenarnya you still boleh bayar ratus-ratus je per month. Dia ada proses-proses dia. Jadi sebelum kita buat embryo transfer pick up tu, saya tanya berapa kos dulu. So bila kita tengok kos ni macam okey, kos ni ada. Kita ada simpanan untuk buat kos ni. Dan baru kita decide untuk buat embryo pick up. Macam itulah. Faham. Okey, sebelum kita pergi pasal embryo pick up tadi, kita reverse sikit je. Boleh? Kan tadi ada cakap pasal you sebenarnya stress. Pasal kerja tu banyak tapi you tak realise yang stress tu. Betul. Siapa yang menyedarkan benda tu dan macam mana you overcome benda tu? Macam saya cakap tadi, semuanya bergantung pada doktor kami. So bila saya buat fertility test, bila dapat tahu saya punya sperm count rendah, saya tanya doktor, apa puncanya? Kita mesti tak tahu kan. Kita cakap, apa puncanya doktor? Doktor cakap boleh jadi pemakanan, boleh jadi keturunan. Tapi kalau saya tengok awak ni based on based on saya tanya awak pasal kerja, pasal workload dan sebagainya, saya rasa awak ni kemungkinan besar pasal stres kerja. Tapi saya cakap dengan doktor, mungkin betul tapi saya tak rasa pun saya stres. Sebab kerja saya ni kerja yang saya enjoy buat. So dia kata, itulah tu, kadang-kadang stres ni kita pun tak sedar. So untuk saya, ketika itu saya rasa punca utama saya adalah stres. Tapi saya yang tak pandai nak overcome stres saya ketika itu. So bila doktor bagi tahu puncanya adalah stres, kita cubalah minimizekan kerja-kerja kita ataupun buat kerja tu lebih teratur dan sebagainya lah. Itulah punca saya adalah stres. So mungkin orang luar sana, lelaki-lelaki kat luar sana pun tak sedar yang sebenarnya diorang pun tengah stres. Dan itu adalah boleh jadi salah satu punca dan contribution kepada sperm count yang rendah. So that's why pentingnya pergi buat fertility test. Macam saya pernah share dalam video saya, ramai soalan-soalan, banyak soalan-soalan yang saya dapat dekat TikTok saya. Saya post TikTok 2024 tahun lepas. Dan sampai sekarang saya masih lagi dapat DM doktor. Saya dah stop dah buat post pasal IVF. Satu, sebab saya rasa saya tak nak jadikan ni sebagai orang kata apa. Nanti orang cakap lah, alah dia ni buat konten pasal IVF nak gain followers ke ataupun nak ada kepentingan lah. Tapi sebenarnya kalau saya boleh share, saya ambil masa setahun untuk post konten saya pasal IVF tu. Jadi soalan-soalan lepas saya dah post, banyak DM saya dapat daripada kaum suami, tanya fertility test tu buat kat mana. Dia duduk Negeri Sembilan ni, tapi saya cakap saya buat kat Shah Alam. Dia kata macam, okey saya nak pergi Shah Alam. Saya kata tak payah. Dekat area Negeri Sembilan mesti ada punya. Betul. Jadi kesedaran tu tak ada. Betul. Saya cakap, tak payah, jangan pergi klinik saya. Betul. Pergi area rumah awak, mesti ada. Oh ya ke bang, saya tak tahu bang. Yang kedua tanya, bang mahal tak? Sebab saya ni kerja biasa-biasa je, saya takutlah nak bayar fertility test tu punya cost. Saya cakap tak, murah sangat. Pergi je dia tanya. Jadi DM yang saya dapat tu sedikit sebanyak buat saya sedar yang tanya,
awareness tu masih kurang. Ya. Jadi janganlah orang kata apa redha dengan keadaan yang ada. Kalau kita boleh ikhtiar, kalau kita boleh usaha ke arah itu, usahalah. Dengan social media sekarang, buatlah research sikit, tengok video-video jenis orang and tanya soalan macam tu. Dan saya sangat respect setiap orang yang tanya soalan-soalan dekat DM saya. Dan sampai sekarang saya menjawab soalan-soalan tu. Jadi itulah benda-benda awareness tu masih lagi kurang. Okey, kita pergi lompat balik dekat Embraer Pickup Silakan. tadi. So, berapa dapat bilangan Embraer Pickup tu? Saya takkan lupa. Embraer Pickup. Ini perumpamaan saya Kalau saya salah doktor betulkan. Tak ingat saya doktor cakap satu jarum akan ambil satu telur. Okey. So isi saya dapat 19. Oh, banyaknya. Banyak, sangat banyak doktor. Maksudnya telur dia banyak yang okey. Okey. Oh, rezeki. Tapi rezeki alhamdulillah ada sih bagus. On the other side, lembek isi saya doktor. Yelah, sebab banyak sebab sangat. you bayangkan ada 19 jarum yang dimasukkan dan dikeluarkan untuk tarik telur tu daripada keluar. Jadi banyaklah alhamdulillah kita cukup dapat 19. Besar pengorbanan dia. Besar pengorbanan dia. Memang saya cakap masa tu macam ya Allah hai, isteri saya ni kuatnya, menangis saya ketika tu. Daripada 19 tu bermakna 19 jarum lah yang keluar masuk tu. Tapi ada kes-kes yang saya tanya kawan-kawan saya yang ada pick up dapat 4, dapat 5, sangat rendah. Jadi saya sangat bersyukur ketika itu wife saya dapat telur yang sangat banyak. Simpanlah semua yang lain-lain tu. Okey, daripada 19 dah di-fertilize kan? Di-fertilize kan. Cantumkan. Cantumkan. Saya rasa proses dia macam lepas dah pick up, kita balik rumah. Wife saya dapat rehat selama 2 minggu dekat rumah. Kalau saya boleh share sikit, journey saya balik rumah tu. Ni boleh jadi iktibar jugalah. Macam drama sikit. Lepas dah pick up dulu tu, kita balik rumah. Saya ni duduk berdua dengan isteri saya. Parents kami jauh lah. Jadi adik-adik semua jauh. Saya berdua dekat duduk di Klang Valley ni kan. Saya pun balik tu saya papah isteri saya daripada, saya duduk apartment. Daripada parking tu nak ke pintu lift. So bila daripada parking ke pintu lift tu, isteri saya pengsan. Oh. Sebab you ada bawa kursi roda tak? Tak ada lah. Tak bawa. So kursi roda tu daripada hospital ke kereta. Faham. Masa tu mungkin biusnya masih ada lagi, masih lagi okey kan, masih lagi ada. Jadi saya ingat macam, wife saya okey lah ni kot lepas pick up kan. Kita pula fikir macam 19 pick up ni, 19 telur banyak ni, tapi tengok wife kuat je ni kan. So saya pun untuk masuk dalam kereta, letak dia dekat apa? Masa dalam kereta dia cakap semua macam biasa. Tapi the moment saya sampai parking, nak papah dia keluar, nak bawa pergi ke lift, pengsan. Masa macam mana, apa you buat waktu tu? Ada orang tak tahu. Masa tu saya menjerit lah. Saya memang macam drama. Saya jerit. Saya macam, saya tampar-tampar isteri saya kata, bangun. Jangan macam ni. Sebab sakit kan lepas buat pick up kan. Bangun. Jadi dia macam mamai-mamai je, sedar tak sedar. Dia duduk pingsan. Lepas tu, saya menjerit minta tolong dekat parking tu. Saya cakap, tolong. Jadi adalah ada orang lalu lalang kan. Tapi macam kau ambulan ke? Saya tak ambulan. Jadi ada this one Chinese guy tu macam datang kat saya tolong. So dia papa saya, ada papa isteri saya dengan saya dengan dia, papa isteri saya bawa naik ke rumah, kenakan dia aircon sikit apa, mungkin dia panas ke apa kan. Dan baru dia okey lah. So selepas tu 2 minggu dapat rehat. Jadi soalan doktor, daripada berapa saya cakap tadi? 19 tu berapa je yang elok? Saya tak tahu term dia, tapi lepas seminggu ke 2 minggu daripada Makmal ada call saya, tim daripada Makmal call saya. Dia cakap, call tu pun saya nervous sebab dia call saya suruh wife saya loudspeaker. Assalamualaikum, kami daripada hospital nak bagi tahu hari tu ada buat pick up kan telur. Jadi daripada 19 telur tu kita dapati ada 9 yang okey. Banyaklah tu. Banyak 9 yang okey. So daripada 9 yang okey, so 9 ni kita dah boleh lah untuk buat proses seterusnya, iaitu transfer. So dia kata itu yang dah di-fertilize kan? Dah di-fertilize kan. Tinggal nak transfer je. Okay. So saya dapat 9. Banyak. Tu saya kata rezeki betul lah. Faktor-faktornya adalah yang pertama tadi, muda, dan saya rasa muda ni main peranan yang sangat besar. Kualiti semua kan. Masih sihat lagi kan. So saya rasa sebabkan tu faktor antara penyumbang terbesar yang kenapa kami dapat telur yang sangat banyak. So daripada berbelas-belas tu tinggal 9. Jadi bila tinggal 9 tu tim daripada Makmal tu bagi tahu macam dah boleh lah untuk kita transfer pula. So bila pada transfer tu itulah momen yang dah orang kata dah boleh senyum sikit lah. Sebab kita dah tahu kan next ni adalah untuk nak transfer dan sebagainya. Betul. Macam itulah. Okay, so
kenapa decide nak transfer 2 terus? Okey. Tapi yang bestnya proses transfer ni sebab kita dah kita punya burden tu dah loose sikit, dah tenang sikit. Yang bestnya proses pick up dan transfer, pick up lah. Transfer ni doktor bagi tahu kami you guys boleh transfer anytime. Jadi boleh masa rehat dulu, boleh pergi honeymoon dulu, boleh pergi mana-mana lah awak nak pergi. Jadi timing transfer ikut timing awak as a patient. Bila ready datang. Jadi saya ambil master saya rasa lebih 2 bulan 3 bulan. Maknanya kita, lamanya. Lama sebab saya rasa macam saya nak ada masa me time dengan wife saya. Kita flashback balik kenangan-kenangan kita, macam mana susahnya journey kita berdua suami isteri. Pergi jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Saya pun jalan-jalan dulu. Saya kita pampered wife kita kan. Kita dah lalu perit very long journey. Jerih ni kan. Nak proses IUI, IVF dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Saya kata macam tak apa. You take your time, bila dah ready baru kita buat. So bila tu kita ambil masa dalam 2 bulan lebih lah tak saya. Dan kita flashback balik momen. Membuatkan saya teringat ada satu momen ni. Masa tahun kedua saya kahwin, saya kerja bahagian media. So saya pernah ada satu program dengan Ustaz Don. So saya ni jenis ketika tu sesiapa je saya jumpa saya minta doa. Especially orang yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Saya pantang kalau saya nampak kat IG story ke kawan-kawan ke cakap nak buat umrah, nak buat haji, saya terus DM, saya terus WhatsApp. Guys, tolong doakan aku ada anak, tolong doakan aku ada anak, tolong doakan aku ada anak. So saya rasa antara penyebab rezeki saya untuk ada zuriat sekarang mungkin doa-doa pada kawan-kawan saya yang saya minta doa tu di tanah suci. Dan bila saya jumpa Ustaz Don, benda yang sama. Saya pegang dia. Ustaz, mai Ustaz. Ustaz, saya ada program dengan dia kan. Kaya dah 2 tahun ni kahwin. Belum ada anak lagi ya. Doakan saya. Respon Ustaz Don sangat-sangat best. Dia tepuk saya. Hai bang. Saya boleh bayang suara dia. Saya hai bang. Berapa tahun? 2 tahun. Alah, tak payah fikir. Bollywood dulu. Saya cakap, Bollywood. Apa tak payah fikir. Bollywood dulu. Masa isteri saya ada sebelah. Isteri saya teman saya buat kerja. Isteri saya teman lah. Masa kita ada program dengan Ustaz Don, dia sebelah. Bollywood, Bollywood je dulu, hang Bollywood je dulu. Enjoy. Jangan kalut-kalut lah. Nanti ada tu. Allah mesti bagi. Ni kisah yang kita 2 tahun TTC ni. Tu. Mungkin kalau mungkin kalau saya reverse balik. Mungkin kalau doktor yang awal kami jumpa tu yang gelakkan kami tu bagi jawapan-jawapan macam tu, mungkin saya tak terasa sangat. Mungkin sebab kita sendiri tak dapat kepastian kan apa what's the next step kan. Jadi bila saya jumpa Ustaz cakap tak apa, Bollywood dulu. Pergi jalan-jalan. Pergi bawa isteri pergi makan best-best. Jangan fikir, nanti Allah akan bagi zuriat dia. Jadi lepas proses pick up, saya teringat balik momen saya dengan Ustaz Don yang lepas 2 tahun TTC tu. Saya buat mesej dia ke? Saya send message je. Ada jumpa dia lepas tu. Saya teringat dia kata macam bawa pergi holiday dulu. Saya bawa isteri saya pergi holiday. Faham. Saya lagi pergi jalan-jalan dulu tu. Saya jalan-jalan dulu. Saya teringat macam okey, ingat tak Ustaz Don pernah pesan 2 tahun lepas, enjoy the journey, jalan-jalan dulu. Sebab lepas ni journey sebagai parents ada satu lagi fasa yang lebih mencabar. Jadi kita ambil masa tu, orang kata lebih kepada nak muhasabah diri. Orang kata untuk kita ada masa berdua sampailah kita untuk buat proses transfer tu. So kenapa decide nak transfer 2? Okey, soalan. Kenapa decide nak transfer 2? Macam saya cakap tadi, atas nasihat doktor. Doktor kami cakap, okey sekarang hampa 2 ni dah ada 9. Kalau tanya saya advise masuk 2. Cakap, kita bertanya, okey kenapa 2 doktor? Dia macam ni, situasi dia macam ni. Bila kita transfer 2, ada possibility 1 tak jadi. Betul. Bila 1 tak jadi, at least korang 2 orang ada 1 lagi. Okey faham. Tapi ada juga situasi yang bila transfer 2 ni 1 telur ni terlalu bagus, boleh jadi 3. Faham. Dia bercambah. Jadi kembar 3. Jadi kita macam kembar 3 dalam bilik doktor, kalau tergelak-gelak lah. Kita dah happy kan. Kembar doktor, kembar 3 doktor. Naklah kembar 3. Dia topuk meja. Jangan buat main-main. Yelah sebab risiko apa semua kan. Dia kata doktor bagi tahu jangan buat main-main. You know what? Having triplets is only good on social media. Betul. Doktor faham tak? Kan? So dia kata macam orang ada kembar 3 ni hanya nampak best dekat social media aja. Tapi penatnya nak menjaga, stresnya nak menguruskan 3 orang anak ni bukan mudah. Jadi jangan suka sangat.
Sebab kenapa dia macam dia tekankan macam tu, dia ada passion yang memang nak twins, kembar dua. Tapi macam situasi tadi lah, masuk transfer 2, satu ni bagus sangat lah pula, aktif sangat, jadi 3. Jadi 3, dia datang balik jumpa saya, dia cerita, doktor tu lah, dia datang balik jumpa saya, nangis-nangis. Doktor, kenapa sampai kembar 3? Saya tak tahu, saya tak boleh nak handle kembar 3. Jadi tak semua parents yang buat IVF ni nakkan kembar 3. Kalau ada rezeki, kita tak salahkan. Tapi bila mungkin doktor masa tu tengok kami, saya dengan isteri macam excited. Oh, kembar 3 bestnya kan. Dia kata jangan excited sangat. Dia kata jangan suka sangat sebab tanggungjawab tu lebih besar. Dari segi financial, didikan, betul, nak jaga emosi, physical, mental dan sebagainya, itu adalah another proses lah. Jadi kita pun dengan nasihat doktor, soalan doktor tadi kenapa transfer 2, atas nasihat doktor. So doktor suggest untuk masuk 2. So itulah, alhamdulillah 2 tu abang kata apa, kita panggil apa kalau 2 tu berjaya dan dapat twins lah. So daripada transfer 2 tu dapat lelaki dengan perempuan kan? Okey, daripada transfer 2 tu saya rasa 2 bulan ke sebulan selepas kita dah transfer, kita dah decide kita transfer, tiba-tiba doktor bagi kita kan, doktor akan buat check untuk tengok ultrasound sebagainya kan. Doktor bagi tahu macam nampak ada satu lagi. Oh. So maknanya saya ada possibility untuk ada kembar 3. Sebab doktor kata, kejap, dia check satu. Okey, ni ada ni, dah nampak ni cantik. Okey, ni ada ni. Dia scan lagi, dia tengok perut kat perut isteri saya. Macam ada satu lagi ni. Tapi dia macam menyorok. Kita dah gelabah dah. Alamak, ada kembar 3 ke ni? Kan? Jadi lepas dah doktor cakap, okey tak apa, yang ni masih lagi sama-sama, tak tahu betul ke tak. After 2 weeks datang balik. Tengok balik, okey lah, tak jadilah kembar 3 tu 2. Memang 2 tu. So kembar 2 tu dua-dua perempuan. Oh, perempuan. Dua-dua perempuan. Jadi kembar lelaki perempuan. Tak, kembar dua-dua perempuan, lain kantong. Jadi tak seiras. Muka tak seiras lah. Muka tak seiras. Cumanya saya ada tanya soal. Muka tak seiras, adakah seorang mak seorang ayah? Yes, betul. Alhamdulillah. Kakak ikut muka mak, adik ikut muka saya. Macam itulah. Jadi masa dah dapat tahu dua-dua perempuan tu, saya tanyakan juga soalan. Sehingga saya ni macam normal netizen juga, nak tahu juga kan. Doktor, boleh ke kita pilih jantina? Doktor cakap boleh, tapi dalam Islam haram. Dalam Islam tak boleh. Doktor cakap pilih jantina ni orang yang bukan beragama Islam selalu buat. Maksudnya kalau dia nak lelaki perempuan, dia nak perempuan, dia nak laki-laki, yang tu boleh, tapi dalam Islam haram. Kita tak boleh pilih. Cukuplah tu, hampa dah dapat kembar dah, nak apa lagi? Tak, saya cakap tak, saya tanya je. Saya kan banyak benda dah main dalam kepala otak saya kan. Jadi bila buat proses tu, itulah dapat dua kembar dan seterusnya. Okey, sekarang ada 9. Dah transfer 2. Tinggal lagi 7. So 7 ni plan nak transfer bila? Ada plan lagi ke? Okey, 7 ni macam saya check dengan doktor, sebenarnya saya ingatkan lepas dah 9 dah transfer 2, 7 ni maknanya dia akan expired ke? Expired lah. Saya ingat ada apa tarikh tamat tempoh dia ke apa kan. Maknanya kalau nak buat lagi IVF kena lalu balik proses pada awal. Ni ramai tak tahu doktor. Ramai kalau saya tanya dan jawab soalan-soalan kat DM saya sampai sekarang pun ada orang tanya macam, maksudnya abang kalau ada yang 7 tu kena buang lah kena buat baru balik ke proses IVF? Tak, sebenarnya prosesnya adalah kalau ready diorang bekukan. So masa tu doktor baru buat explain kat kami macam 7 ni awak boleh simpan. Simpan macam mana? Simpan, kita boleh bekukan. Bekukan. Maknanya nanti kalau saya nak ada anak lagi melalui proses ni, saya buat apa doktor? Transfer je lah. Jadi tak payahlah jarum yang banyak-banyak tu dah tak payah cucuk-cucuk lagi, tak payah dah. Tak payahlah consult lagi. Jadi satu, kosnya dah lebih murah. Dah lebih rendah. Keduanya, kita adalah 7 telur tu yang lagi kita boleh transfer kalau whenever kita ready kan. Itu adalah benda-benda yang orang macam saya, orang normal ni, saya rasa ramai lagi yang tak faham prosesnya. Apa yang 7 tu saya simpan. 7 je simpan, sekarang dah masuk tahun ke-3, tahun ke-2 ke-3 lah kita simpan 7 tu. So, kalau tanya soalan saya, doktor, bila nak transfer yang seterusnya tu, saya dah bincang dengan isteri, saya rasa macam kita nak besarkan yang kembar ni dulu dengan sehabis baik lah. Sebab kita yang parents, first time parents, kita pun parents tak duduk, mak bapak kita tak duduk dengan kita. Kita membesarkan anak-anak kita, saya dan isteri saja. Jadi kita nak bagi, orang kata apa, sepenuh perhatian dekat anak kami yang kembar ni dululah. Belum ada plan lagi.
Tapi kalau gurau-gurau dengan isteri memang dia nak cepat. Tapi saya cakap banyak faktor-faktor lain yang kita kena ambil kira. Saya lebih, suami ni macam semua orang tahu. Dia akan tengok kita akan fikir the bigger picture dari segi financial, dari segi mampu tak kita untuk menjaga anak yang lebih pada 2 kan. So kita ambil lah nasihat daripada orang lain. Untuk sekarang ni kita just nak enjoy dengan kembar kakak 2 orang ni yang kita orang ada dulu lah. Okey, sebelum kita move ke next segment, saya rasa tu soalan. Tadi along the way masa kita cakap, Cik Wandi dah cakap yang rahsiakan daripada family member dengan kawan-kawan kan. Betul. So bila yang perasaan tu dia beritahu? Okey. Macam saya cakap tadi, kita berdua, saya dengan suami saya dengan isteri saya, saya dengan isteri saya ambil keputusan untuk rahsiakan journey kami untuk ada zuriat ni daripada mak ayah, daripada adik-beradik, daripada kawan rapat, termasuk semua orang lah, hampir semua orang kami rahsiakan kecuali bos kami berdua tadi tu. Bila mana waktu yang kami bagi tahu dan transparent dengan parents kita yang kita buat IVF. Saya rasa ketika momen kita nak pick up, saya rasa seminggu sebelum date untuk pick up tu, kita balik kampung. So kita balik kampung, saya bawa balik kampung saya dulu. Saya explain kat mak saya, ayah saya dah meninggal. Saya explain kat mak saya cakap saya nak minta restu sebab kita tengah buat proses IVF. Mak saya orang tua kampung yang tak tahu prosesnya apa. Faham. Jadi pada dia sebagai seorang ibu, apa saja doa daripada seorang anak tu dia restukanlah. Jadi mak saya apa saja permintaan tu dia permintaan tu dia restukanlah, dia doakanlah kita. Mak saya mungkin tak faham tapi dia kata okey tak apa, mak doakan. Jadi saya pergi ke side belah in-law pula, belah isteri saya, pun sama juga, kita bagi tahu dan responnya agak terkejut, sebab macam apa yang saya expect, mungkin mereka ada alternatif lain yang dia boleh suggest. Saya tak salahkan mana-mana nasihat daripada orang-orang tua ke apa, cumanya dia terkejut, tapi dalam masa yang sama dia merestukan juga. Pada khidmat ayah saya, bapa untuk saya, dia kata awak berdua dah buat keputusan ni, prosesnya pun panjang. Bukannya sebulan 2 nak buat IVF ni, teruskanlah. Dan dah mendapat restu juga daripada kedua-dua keluarga saya lah. Kita bercerita dengan adik-beradik semua. So adik-beradik pun support. Adik-beradik yang lain both side tak ada isu? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi lepas tu saya amat lega kita berdua ni dikurniakan keluarga yang sangat memahami lah. Cumanya kalau saya boleh ingat balik momen-momen ketika tahun pertama, tahun kedua tu, ini benda yang saya rasa dia dah jadi satu kebiasaan. Tapi untuk orang yang TTC mungkin tak biasa. Contohnya kadang-kadang bila kita balik kampung kan, balik raya, bila kita balik berdua tak ada anak, jadi kadang-kadang adalah mulut-mulut nakal makcik-pakcik tu cakap bila nak ada anak, bila lagi kan. Tapi saya tak nak anggap benda ni adalah salah sebelah pihak je. Dia mungkin perbezaan generasi tu main peranan juga. Betul. Pada mereka, orang-orang tua ni mungkin dia just nak tanya je dan mendoakan. Tapi untuk kita yang rasa ni pedih doktor, cakap aduh sakitnya dengar. Saya pernah ada satu momen tu balik raya kan, ada makcik ni salam isteri saya. Dia tengah duduk gini, dia salam isteri saya. Tak, dia tarik isteri saya. Pop, dia bukan perut. Depan mata saya kan. Bila lagi ni? Saya macam tengok saya pun macam balik kereta, masuk kereta nangis. Tapi saya cakap kita yang salahkan dia orang. Mungkin dia pun tak faham. Dia pun tak faham dan mungkin niat dia orang baik. So itu adalah momen-momen, saya rasa bukannya saya lah, ramai lagi orang kat luar sana yang ada dalam journey TTC ni mengalaminya. Even daripada kawan-kawan sendiri pun, saya baru setahun kahwin, saya baru 6 bulan kahwin dah ada kawan saya call. Cakap, dah ada belum? Lelaki pun tanya. Lelaki pun call bawang juga. Dia pun call. Dah ada belum? Cakap, belum. Adik aku yang kahwin lepas kau pun dah ada. Alah, cakap tak bestnya. Cakap itu, alah, kenapa cakap macam ni? Cakap, kita pun cakap tak apa, doakanlah. Tapi hati ni kita je lah yang tahu. Jadi saya rasa benda tu kena jaga sensitivity kot. Kita
yang ada dalam suami isteri yang berada dalam journey TTC ni, kita tak minta pun untuk jadi macam tu. Siapa je dalam dunia tak nak ada anak, betul? Betul. Kalau tak ada anak, orang tak kahwin pun. Betul. Jadi kalau orang luar yang kita lebih sensitif, lebih peka dalam bertanya soalan tu, mungkin sikit sebanyak dapat membantu kita ni lah sebagai orang-orang yang ada dalam TTC journey ni untuk lebih selesa. Dia sebenarnya kalau dia nak tanya pun, dia kena straight, lepas tu tak apa. Saya contoh akak doa kan. Betul. Saya suding sikit, lega sikit kan. Unless you tanya je tapi tak ada apa-apa lepas tu. Kan? Saya dilema di antara yang saya takut disalah ertikan. Kami okey dengan soalan-soalan tu, tapi mungkin kalau soalannya lebih lembut, ataupun nadanya lebih, ataupun cakap jangan depan orang ke, kadang kita dalam tengah makan ramai-ramai ni kan, time tu juga lah nak tanya, ni bila ada anak ni Wandi, nak cakap Allah, segan lah kita kan. Tapi itulah prosesnya. Bila kita dah flashback balik, journey TTC ni bukan mudah lah untuk semua orang. Dan orang-orang yang suami isteri yang melalui fasa TTC sangat-sangat kuat. Respect kedua-dua suami dan isteri. Betul. Okay, so balik pada audience kita. So lepas ni kita nak ke segmen untuk soalan-soalan dengan audience kita. Okay. Kembali kita ke Recharge 360 sekarang. So now kita nak proceed dengan soalan-soalan daripada audience kita. So soalan pertama, okay, based on you punya experience just now, the moment bila Cik Wani dapat tahu yang one of the kita kata contributing factor is from you kan. So apa you punya nasihat dekat mereka ni yang bertanya macam, okay, bila aku dah tahu aku nak buat apa, so macam mana nak handle the emotion and penerimaan bila tahu yang okay, aku punya sperma kurang. Okay, saya rasa yang pertama sekali adalah suami isteri yang berada dalam journey TTC, hilangkan stigma tu dulu. Hilangkan stigma yang kalau tak boleh bersalin je isteri, so benda tu banyak saya dapat feedback daripada isteri-isteri dekat video TikTok saya yang mengatakan selalunya memang golongan wanita yang akan dipersalahkan bila tak ada anak. Sebenarnya tak. Macam saya cakap tadi, laporan LPPKN tu menunjukkan 60% lelaki tergolong dalam golongan yang tak subur. 60% tu, percentage tu sangat-sangat tinggi. Tapi sekiranya lelaki ataupun para suami di luar sana ambil inisiatif untuk buat ujian fertility dan dapati ada masalah-masalah sperm rendah ataupun azoospermia dan sebagainya, jangan give up. Ada alternatif lain yang kita boleh suggestkan, antaranya macam di klinik Dr. Anas sendiri ada boleh buat proses IUI, kita ada proses IVF, kita ada cara yang lebih organik iaitu jalani hidup sihat, makan makanan yang sihat, makan buah-buahan. Sebenarnya kita banyak lifestyle changes tu sangat membantu. So jangan terus rasa down, sebenarnya masih lagi ada ruang dan peluang. Lagi-lagi dengan teknologi yang kita ada sekarang, dengan teknologi yang canggih daripada klinik-klinik, daripada hospital, saya rasa peluang untuk memiliki zuriat tu masih lagi cerah lah. Jangan sedih, dan terus fokus untuk apakah step seterusnya untuk kita fokus dan terus fikirkan cara macam mana nak ada zuriat seterusnya lah. Okey, kita ke soalan seterusnya. Alright, so tadi kan ada cerita sikit pasal buat IUI yang pertama, tak berjaya. Lepas tu tak sempat pun nak proses IUI kedua apa semua tu sebab ada isu yang lain-lain kan. So apa yang buat both of you still keep motivated and decided, okay, memang kita akan proses juga IVF ni? Sebab most of the patient, kebanyakan lah bukan semua, dia akan give up. Betul. Dia give up tu lama tau. Betul. Lama sangat-sangat. Lepas tu nanti baru datang balik. So macam yang leceh ni, bila terlalu lama, contoh dah makan masa tahun, we need to restart back. Yes, betul. Sebab dah tak valid dah. Result darah yang lama-lama ni dengan sperm apa semua dah tak valid dah. So macam mana both of you boleh overcome that kind of feeling dan okay, yes, this is what we want, kita nak proceed. Saya tergolong dalam golongan yang give up tu sebenarnya. Oh, okay. Kalau tanya, saya antara orang yang dah tergolong dalam golongan tu dah pun. Pada saya lepas second IUI tu, tak sempat nak buat pun. Bukannya dah buat, tak berjaya. Tak sempat nak buat pun. And then dapat tahu yang kita adalah punca utama kenapa tak boleh buat IUI tu. Saya dah give up dah. Saya dah terus fikirkan macam, dah lah, tak nak lah.
sebab saya rasa macam dah trauma dah nak pergi jumpa doktor and tengok isteri saya sakit-sakit, ujung-ujung saya yang punca. And masalah saya ni adalah masalah yang pada saya ingat masa tu macam dah tak boleh settle dah. Saya kena terima dah takdir saya mungkin macam ni. Tapi yang mendorong saya adalah isteri saya. Isteri saya dan juga doktor ketika tu. So isteri saya merasakan ada proses terusnya iaitu IVF, dan doktor pula macam saya cakap tadi bagi tahu situasi kesihatan saya masa tu masih lagi ada harapan untuk ada anak. Sebab kan orang kata masalah sperm tu bukanlah masalah yang teruk. Awak still ada, cumanya kurang, dan rawatan seterusnya adalah IVF. Jadi Wandi, jangan sedih, ada ni. Jadi pendorong semangat masa tu memang isteri dan juga doktor ketika itulah. Okay, alright. So kita move ke soalan yang seterusnya pula. Okay, soalan yang seterusnya ini lebih kita kata berkaitan dengan macam mana you prepare mentally, physically, emotionally bila dah kita both of us agree nak buat IVF ni. So sebab istilah kan dah study kan, tahu itu ini apa semua. Apa macam kalau boleh share sikit dari segi macam kita kata kerohanian ke apa-apalah, anything yang special yang both of you ada buat yang untuk make sure yang benda tu akan keep motivated. Okay, kita akan habiskan this IVF process. Saya rasa yang pertama sekali adalah macam saya cakap dah, saya tekankan selalu dekat dalam podcast kali ni adalah kita mempunyai goals kita. Kita memang nak sangat anak, doktor. Kita memang dah ready nak ada anak. Jadi kita pegang kita punya goals tu untuk apa cara sekalipun kita kena usahakan juga untuk ada anak. Kita tak boleh orang kata apa, reda dengan keadaan yang kita ada. Orang kata apa, selagi ada usaha, kita usaha sampai habis baik. Jadi yang pertama adalah kita punya keinginan yang nak sangat ada anak, yang nak sangat ada zuriat ketika tu. Dan kedua, apa yang mendorong saya dan isteri untuk teruskan juga buat IVF ni, mungkin datang daripada doa-doa kami juga. Saya cakap kita nak sangat ada zuriat, dan dalam doa kita, dalam setiap kali kita solat tu, kita bagi tahu yang ini adalah impian kami berdua. So itulah benda-benda yang mendorong, dan saya rasa seterusnya antara benda yang mendorong juga sebab kita dah lalu journey untuk buat proses ni kurang lebih setahun, doktor. Daripada proses fertility test tu sampailah ke IVF ni, saya rasa dah almost setahun. Jadi kita rasa macam kita teruskan je lah. Cumanya ketika tu saya risau, what if proses IVF tu pula tak berjaya. Saya tak ready untuk that part. Tapi pada saya tak payah fikir tu, kita just selalu je proses ni. Macam itulah. Doktor ada bagi tahu tak what if yang tadi, what if kalau tak berjaya tu apa next step? Next step ni kena mula balik pada awal lah. Faham. Maknanya kalau IVF ni tak berjaya, sebab kita dengar, pernah juga kot, saya rasa banyak kes-kes viral yang selebriti ke ataupun influencer ke yang buat IVF lebih 5-6 kali tak berjaya. Saya tak tahu macam mana nak hadapi situasi tu kalau IVF saya yang pertama ni tak berjaya. Mungkin emosi saya pun mungkin akan terganggu lah. Okay, alright. So kita pergi soalan yang terakhir. Alright. Bila dah decide nak transfer dua, sebab ialah kan tadi macam pakar dia bagi opinion juga, at least kalau satu tu tak jadi, at least ada satu lagi. Betul. Kan? Tapi dalam masa yang sama, mesti rasa macam kalau mesti, of course kita nak berjaya dua-dua. Sebab kita dah usaha sungguh-sungguh ni kan. Bila dah berjaya dua-dua, alamak kembar. Kan? Macam mana both of you prepare dari segi kita kata mentally, lepas tu anything lah yang macam okay, aku dah tahu dah tak lama lagi ni akan keluar dua orang. Macam mana, apa yang buat? Macam lah, ada study-study apa-apa ke? Saya banyak dapat nasihatkan daripada kawan-kawan. Benda yang pertama saya belajar lepas dah diberitahu yang kita orang ada anak ni adalah kena take note on postpartum depression. Postpartum depression. So saya dapat tahu yang ada kawan-kawan saya yang katakan macam lepas dah bersalin nanti kena jaga mental dan emosi isteri. Saya tak faham postpartum tu apa. So bila saya banyak buat study lah. Saya rasa benda betul saya buat ketika itu adalah untuk saya study apa tu postpartum depression. So bila saya dapat tahu postpartum depression tu apa, saya terus ambil langkah yang macam okay, yes, jaga anak tu satu part. Sebenarnya saya kena extra jaga mental dan fizikal, mental dan emosi isteri saya.
So saya tengok apa yang saya boleh bantu dia, apa yang boleh ringankan beban dia. Antaranya masa pantang tu saya cakap dengan dia, tak apa, kita hire apa kita panggil, confinement, CL tu, CL, confinement lady. So kita hire confinement lady untuk jaga kembar. So you boleh rehat, dan makan you terjaga, anak-anak ada orang jagakan. Kita ambil lah untuk tempoh yang agak panjang. Tu benda pertama saya buat. Yang kedua, wife saya masa tu ada masalah untuk nak susukan baby kembar. Masalah mungkin sakit ataupun tak selesa, ataupun mungkin nak adjust lah sebenarnya, adjust. Badan dia lemah, dan saling kembar kan. Jadi saya notice benda tu awal. Saya cakap dengan dia, tak apa, tak payah breastfeed, kita bagi susu formula saja. Jadi wife saya macam masa tu agak berkira-kira lah, macam tak apa ke apa ke. Cakap pada saya macam, yang penting your emosi, your mental dulu. Kalau you nak keep menyusukan susu badan anak kembar, takut body you tak boleh nak gel dengan situasi tu, and you akan physical you akan lemah, mental you akan lemah, emosi you akan terganggu. So benda yang I tak nak terjadi adalah untuk emosi you terganggu. So saya cakap dengan dia, tak apa, kita bagi susu formula je. So benda tu lah yang saya rasa saya happy juga, wife saya setuju. So dia kata okey, saya cakap untuk buat macam tu. So dia pun setuju, dan kita bagi susu formula. Kan both of you kerja. Betul. Lepas tu okey, baby kembar kan. Baby kembar. So risau tak macam ni, nanti nak masuk kerja balik, nak hantar anak kat pengasuh. So ada tak yang bahagian-bahagian tu ada buat preparation awal ke macam saya rasa itu lebih kepada, sebab kan parents kan jauh kan. Parents kami dua-dua jauh. So kami berdua duduk di Klang Valley ni, berdua je lah, tak ada family lain. Jadi benda tu lah yang saya kena prepare awal. Jadi masa saya dapat tahu pasal postpartum depression, saya kena plan dah siap-siap hantar nak cari pengasuh yang macam mana, orangnya elok ke tak. Jadi masa dia dalam pantang tu, saya lah pergi cari, saya pergi rumah pengasuh, saya check satu-satu rumah pengasuh, saya tengok jarak dan sebagainya, okey ke tak, saya tengok macam mana tingkah laku pengasuh, okey ke tak apa semua kan. So alhamdulillah kami dapat pengasuh yang sangat-sangat baik, yang jaga anak kami macam anak dia sendirilah. Oh bagus lah. Memang you dah well prepared. Boleh kata macam tu lah. Maksudnya macam you study betul properly, sebab banyak pasangan tak study benda ni. Saya ambil pengalaman daripada kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya ada yang ada masalah, ada masalah rumah tangga disebabkan isteri ada postpartum depression yang tak settle lagi. Faham. Kita ingat postpartum depression ni mungkin 2 bulan je kot, sebulan je kot. Rupanya dia boleh berlanjutan sampai setahun, 2 tahun. Kalau tak jaga betul-betul. Tak dijaga betul-betul dari awal. Jadi nasihat-nasihat kawan-kawan sangat main peranan yang buat saya rasa macam okey. Aku tak nak isteri aku ada postpartum depression, so kita cuba selesaikan dengan lebih awal, supaya dia dapat dielakkan masalah mental, emosi dia. So saya sangat menjaga on that part lah. Lagi satu, saya rasa sangat-sangat penting bila kita ada anak dua ni adalah macam mana kita nak uruskan kewangan kita. Jadi orang kata orang sonok anak kembar apa semua kan, tapi awak kena ingat susu 2, pampers double, apa lagi, katil, orang kata dia punya baby cot dia pun 2 semua kan. Jadi preparation untuk ada anak kembar ni sebenarnya termasuk juga preparation untuk you ada financial yang, saya tak cakap tak perlu strong pun, tapi ada planning financial yang bagus. Jadi bila kita dapat tahu, saya rasa saya prepare untuk financial ni jauh lebih awal. Saya rasa masa saya dah decide untuk buat fertility test tu, saya dah saya masuk IUI tu, saya dah fikir dah macam okey, bila kita buat IUI ni, IVF ni possibility untuk ada anak kembar. Masa tu saya dah start buat macam ada, kita cari sumber-sumber untuk dapat income lebih sikit. Kita menyimpan, kita tak membazir. So saya dah plan mungkin 7-8 bulan awal. So financial planning tu sangat penting lah untuk ada anak kembar ni sebenarnya. So pengasuh tu hantar sampailah sekarang lah. Alhamdulillah, anak saya sekarang setahun 8 bulan, masih lagi dengan pengasuh tu. Cumanya again, ini kita berdua suami isteri bekerja. Jadi saya hantar anak ke pengasuh tu agak awal. Saya rasa dalam dia 4 bulan kita dah hantar dia pergi pengasuh lah. Mungkin untuk certain parents rasa macam tak patutnya hantar baby awal-awal kan, sebab sekarang most of kerja kan. Tapi kalau parents yang ada dalam situasi kami mungkin faham lah kot kenapa hantar pengasuh awal. Tapi yang penting sekali sebenarnya bila hantar pengasuh awal, 7 pagi 7 malam tu saya akan ambil masa yang sebaik mungkin untuk spend time dengan anak lah. Kita berdua, saya dengan isteri.
Certain kan macam malam tu adalah masa untuk rehat, nak main phone ke, nak ada me time ke sendiri kan. Tapi saya ambil peluang yang 2 jam, 3 jam sebelum dia tidur tu untuk saya main dengan dia, bercakap dengan dia, sebab nak kembar kan. So benda tu sedikit sebanyak membantu tumbuh besaran anak saya jugalah. Okay. Sebelum kita mengakhiri kita punya Recharge 360 hari ni, so saya nak minta Cik Wandi kongsikan sedikit sebanyak pesanan ataupun nasihat kepada audiens ataupun mereka-mereka yang masih lagi belum mula pun buat rawatan kesuburan ataupun kita kata check up kesuburan lah. Boleh tak share sikit untuk diorang? Okay, dalam berjam-jam kita berpodcast ni, sebenarnya saya nak kembali kepada satu poin yang sangat-sangat penting untuk pasangan TTC. Jangan sibuk fikirkan untuk buat IVF. Sebab kita ada banyak proses-proses lain selain IVF untuk kita ikhtiar untuk ada zuriat. Macam saya cakap tadi, ada ujian yang kita panggil fertility test. Mulakan dengan buat ujian fertility test dahulu, sama ada suami dan isteri, dan dari situ saya rasa doktor akan consult apakah next step yang perlu dibuat untuk kita ikhtiar untuk ada zuriat seterusnya lah. Jangan sibuk-sibuk fikir macam maknanya bila dah TTC ni kena buat IVF ke? Tak. Jangan skip ke that journey, that fasa dulu, tapi buat daripada awal, iaitu buat fertility test dahulu. Itu yang saya selalu nasihatkan lah kawan-kawan ke ataupun orang yang bertanya saya kat DM. Alright, okay. So lebih kurangnya macam ni lah. Jangan terus fikir benda yang terlalu besar. Sebabnya dia ada step basic yang mula-mula kita nak buat, dan benda ni tak, kalau you fikir terus course yang besar tu, benda tu akan buat you demotivated. You tak nak even mula yang benda basic ni dulu. Tapi bercakap pasal course pun, saya pun nak cakap kat sini, course IVF sebenarnya taklah tinggi mana. So ramai juga salah faham. Orang ingat kos IVF ni berpuluh-puluh ribu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kosnya tidaklah terlalu tinggi, dan ada payment plan yang boleh discuss dengan pihak klinik ataupun hospital. Benda tu kalau kita kata untuk yang kos IVF ni dia berbeza lah. Betul. Dekat setiap kawasan apa semua macam tu kan. Ada yang private, ada yang government. Tapi kalau yang berbayar ni mostly boleh discuss dengan doktor tu. Betul. Untuk yang payment plan tu, so that you bukanlah nak kena keluar ketul on the spot dalam masa yang sama. Yes. Setuju? Alright, okay. So dengan itu berakhirlah kita punya podcast hari ini, Recharge 360. Jangan lupa follow kami, like, follow juga Encik Wandi. Okay, kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Encik Wandi boleh DM kemudian, dan nantikan next episode untuk soalan-soalan yang seterusnya berkaitan dengan kesuburan.